Assalamualaikum, salam sejahtera guys. So hari ini hari Jumaat 4 hari bulan. Hujan lebat guys. Tapi kita nak lepaskan ikan tapak dekat kolam 2 ni. 280 ekor. Ikan tapak kita nak lepaskan 280 ekor guys. Untuk buka besok Sabtu 5 hari bulan. Besok Sabtu kita buka kolam pukul 10 pagi. Okey, jom let's go. Sampuk. Mari pergi. Jom. Pergi. Hujan, baju hujan. Baju hujan terbaik lah. Hijau baju hujan ni guys. Kalau kau tengok aku punya baju hujan lagi champion lah. Okay, jom. Alamak raya lagi. 280 guys. Oh ni 280 ah. Hujan guys, hujan. Besok siapa naik kabur bintik RM300 seekor kabur bintik. Sifat lah hujan lah. Sifat lah hujan lah. Tadi lebat guys. Ini pun dia kejap lebat, kejap kenyang-kenyang. Kejap lebat, kejap kenyang-kenyang. 280 Kita nak buka kolam besok besok kolam buka pukul 10 pagi hari Sabtu. Besok 5 hari bulan. Tu dia. Steady Pak Abu. Oh, luar biasa. Luar biasa. Itu dia. Semangat sikit. 280. Hujan. Oh, merecik. Merecik. TP. Okey, badan. Bintik. Tak ada. Tari bintik dah naik. RM300 lagi. Nampak? Oh. Size guys. Alamak raya lagi. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Sifat. Cantik lah Pak Abu. Settle. Okay guys. Itu saja informasi wajah nak sampaikan pada korang Malaysia. Ikan kat kolam delik ni kita telah lepaskan sebanyak 280 ekor menanti korang untuk buka kolam besok Yang mana tengah beraya, raya lah dulu. Yang mana nak gasak, nak ambil ikan, nak buat open house, nak masak kari kepala ikan ke asam pedas ke, jemput datang besok kolam 2. Okey, ingat masuk kolam bangau tu confirm dapat seekor tu nasib telah menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okey, so ingat 2 patah perkataan yang cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Tengok, terpaksa naik kereta bawa ke dalam. Biasa dalam kereta wajar ada payung. Anak aku lah ni, dia keluarkan payung. Akhirnya you are the champion.